Nah, selepas 3 tahun ia dilancarkan, dia bakal menerima perubahan yang akan menjadikan dia sebagai sebuah SUV 7 tempat duduk paling berbaloi dalam pasaran. Untuk X90 yang bakal diperkenalkan semula ini, naratif Proton memang cukup jelas. Ia bukan sekadar SUV 7 tempat duduk, tetapi SUV 7 tempat duduk yang betul-betul fokus pada keselesaan di semua barisan. Line-up Proton sekarang ni sedang giat bertukar nadi, menggunakan enjin baru mereka yang lebih efisien, lebih menjimatkan dan lebih berkuasa. Enjin 1.5 liter IGT turbocharged 4 silinder. Ia bagus untuk kegunaan harian, untuk overtake, mendaki, main highway, dalam bandar. The configuration is more than sufficient dalam konteks keluarga-keluarga Malaysia. Untuk sebuah keluarga Malaysia yang mahu naik taraf ke SUV 7 tempat duduk sebenar, berapa harga yang korang rasa adil?